Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada doktor, nama saya Nur Suhaila binti Sulaiman, nombor matrik D202411100034. Hari ini saya akan membentangkan tentang penyelesaian masalah dalam bilik darjah. Pertama, mengenal pasti masalah. Guru perlu mengenal pasti punca masalah murid terlalu bising dalam kelas, tidak fokus atau masalah kesukaran dalam pembelajaran. Dengan ini, membantu guru untuk mengetahui apa masalah sebenar yang dialami oleh setiap murid tersebut. Kedua ialah mengumpul maklumat. Guru mengumpul maklumat melalui pemerhatian hasil kerja, tingkah laku murid dan perbincangan bersama murid atau guru lain bagi mengenal pasti latar belakang masalah yang dihadapi oleh murid-murid tersebut. Seterusnya, yang ketiga ialah menganalisis punca masalah, seperti emosi, pemikiran atau kesihatan mereka. Selain itu, melaksanakan tindakan di mana guru perlu membuat aktiviti berkumpulan atau memberi bimbingan dan nasihat serta perjumpaan dengan ibu bapa untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Menjana alternatif yang lebih berkesan. Guru ni perlulah berfikir untuk membuat strategi supaya mengubah tingkah laku murid, seperti membuat rancangan pengajaran RPH atau BBM, iaitu bahan bantu mengajar, supaya menarik lagi minat setiap pelajar tu untuk belajar setiap hari dalam kaedah pembelajaran mereka. Guru juga boleh memberi ganjaran kepada murid yang dapat jawab soalan dengan betul dan membuat peraturan kelas yang lebih jelas supaya murid-murid ni lebih terkesan atau takut untuk membuat sebarang tindakan negatif di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. Seterusnya ialah memilih alternatif terbaik. Daripada pelbagai alternatif, guru perlulah buat sesuatu pengajaran tu mengikut kesesuaian tahap pengetahuan murid atau tahap penguasaan murid, bagi memastikan sesuatu tindakan dalam pengajaran dan mengawal tingkah laku setiap murid itu lebih berkesan. Terakhir ialah refleksi guru, di mana guru perlu membuat refleksi tentang pengajaran. Di sini guru dapat menambah baik refleksi pengajaran mereka tersebut dalam mengurus tingkah laku pelajar pada masa akan datang. Sekian daripada saya, Nur Suhaila binti Sulaiman. Terima kasih.